No worry. So long. Kalau saudara-saudara ingat, selepas saya dengan Nick menarik diri daripada kerajaan Jun 2025, banyak soalan yang bertalu-talu datang. You nak buat apa? Bila nak buat parti? Itu dan ini. The first question we ask is this: whatever we do next is no longer about our position or our fortune individually di dalam politik. Because kalau contohnya kita nak buat parti ke, nak masuk parti lain ke, just for the sake of our individual political career, itu namanya kerja bodoh. Sebab kami dah jadi menteri. Kami dah ada jawatan yang paling tinggi dalam parti. Kalau macam saya, satu step saja lagi untuk menjadi Presiden PKR. Dan jurang umur saya dengan Datuk Seri Anwar 30 tahun. How long can Anwar Ibrahim stay there? Pun 30 tahun. Kalau saya betul-betul fikir pasal jawatan untuk saya, well, saya main dengan kucing 5 tahun lagi, insyaAllah saya jadi Presiden PKR lah. So, we make sure semasa orang tanya semua tu, we have to be really certain the reason and the meaning of what we want to do next. And it cannot be because of our political career or our fortune. Sebab itu saya kata, there's no point untuk rush nak buat parti lah, nak masuk sana. Ada sebenarnya yang perbankan yang nak jumpa, yang offer, ada yang offer saya menjadi Menteri Kewangan Kanan. Kalau saya dan 11-12 orang lagi ahli parlimen PKR yang bersama-sama dengan kami menarik sokongan daripada PKR, adalah siapa yang nak jadi Perdana Menteri itu, tapi saya diberitahu ialah janjinya you jadi Menteri Kewangan Kanan dan you tentukan apa-apa reform you nak buat dalam kerajaan. Cewa. Saya dengar apa kata bin there dan there. Saya dah dengar semua, I've heard it all lah yang janji macam-macam ni kan. Jadi untuk tempoh 4-5 bulan pertama, kami kata, let's not rush into talking about political party. Let's understand dahulu actually what's happening dengan orang biasa. I don't know apa yang rakyat fikir. Kalau adalah pimpinan atau orang politik kata, they know exactly yang ada dalam kepala rakyat, bohong. We don't know. Saya tak tahu. Sebab itu, again, we have to do extensive polling and surveys and profiling of voters over a period of June sampai October 2025. And that's the beauty. Because numbers usually don't lie. Yalah, kecuali you tak reti baca angka lah kan. But numbers usually don't lie. So what we see between June and October 2025 is the emergence of only one dominant trend politically dalam society, which is the emergence of what we call disenfranchised voters. Actually small, generally kumpulan majoriti yang paling besar, baik dalam pengundi Melayu, Cina dengan India, is the same across any group, ialah satu kumpulan yang merasakan parti-parti politik yang ada di PH, PN dengan PN sama saja. One problem. You di PH, lama-lama dia pergi buat kerajaan dengan dia. You di PN dengan PAS, tak tentu dia takkan pergi bentuk kerajaan dengan UMNO dengan dia. Kalau jadi DAP, oleh kerana DAP ini dilihat sebagai parti yang mewakili suara orang bukan Melayu. Kalau yang menang itu UMNO pun masih kena sembang bincang dengan DAP juga. Kalau menang itu PKR, masih lagi bincang dengan DAP juga. Dan DAP pun
pernah bersama dengan PAS. So, don't put it beyond anything anymore that antara mereka itu di atas, they will decide what they think is the best for the country. And trust me, they'll give you any justification for that. That's not what I say though. That's what the surveys and profiling of voters say. So sebab itu, masa itulah barulah kami membuat keputusan bahawa ada market dan ada keperluan untuk kita buat satu platform baru. You guys mungkin bukan orang politik lah kan? You don't know how difficult it is to start from scratch, especially untuk menubuhkan parti baru. Orang yang tak ada, duit yang tak ada, kemudian everyone will question why you are doing it. You will be attacked every single day. In my case, saya juga kena siasat, kena ambil balik exam, bukan SPM, SPRM 5-6 hari. So sebab itu, most people will not want to start from scratch, buat satu parti baru. But I think Nick and I feel, saya tak tahu lah Nick, mungkin Nick is about 5 years my junior. Jadi dia belum into retirement mode lagi. Saya dah into retirement mode, you know. I'm already thinking, 10 years, you know, I'm 49 going to 50, by the time I'm 60, certainly I don't want to be doing this. So I only have 10 years of political cycle left. What can I achieve in 10 years? So that everything was not in vain. At least for me, that's my personal motivation. So the personal motivation is that if Nick and I and other friends are able to leave a good platform, a progressive platform, a multiracial platform that can truly bring Malays, Chinese, Indian, Iban, Kadazan, Sikh, every group, the young and the old, and start from scratch and pivot daripada parti-parti yang ada. Actually after 10 years, kalau pun tak menang ke, parti itu tak jadi Perdana Menteri ke, I think I will retire a happy man. And I think